Sebenarnya kan aku tak adalah suka sangat Model Y. Tapi this one hits differently. Kenapa? Jom tunjuk kau. Kalau kita tengok dekat bahagian luaran, dia memang sama saja macam Model Y yang biasa. Tapi Model YL ni, dia lebih panjang 180mm berbanding Model Y yang biasa. Bahagian depan, sama je. Dia ada light bar. Lepas tu ada corong udara dekat tepi ni. Dan lampu utama dia dekat sini. Dia datang dengan rim besar 19 inci. Dan kereta ni ada 8 unit kamera untuk sistem keselamatan dia. Macam biasa, datang juga dengan glass roof yang sangat besar. Ada juga spoiler untuk nampak lebih sporty. Satu benda yang membuatkan kereta ni sangat sesuai untuk keluarga ialah dia punya ruang kargo. Baringkan kerusi dengan button dekat bahagian tepi ni. Bila semua empat kerusi ni baringkan, dia punya ruang kargo lebih 2000 liter. Model YM menggunakan bateri berkapasiti 82 kWh dan mampu menawarkan jarak sehingga 681 km dengan sekali charge. Walaupun kereta ni berat, tapi dia punya energy consumption masih bagus iaitu 12.8 kWh per 100 km. Top speed untuk model YL ni adalah 201 km sejam dan dia menggunakan pacuan semua roda dan pecutan 0 hingga 100 hanya mengambil masa 5 saat sahaja.